Kapal induk tentera China kini rasmi berkhidmat setelah berbulan-bulan diuji di lautan. Ini menandakan satu lagi kejayaan penting Presiden Xi Jinping dalam usahanya mempermoden angkatan tentera negaranya. Kapal ini yang diberi nama Fujian dirasmikan sendiri oleh Presiden Xi di wilayah Hainan. Ini merupakan kapal induk pertama yang dibuat dan direka sepenuhnya oleh China dan yang paling canggih baginya sejauh ini. Yang mampu membawa lebih banyak jet pejuang dan juga jet-jet dengan senjata lebih berat. Dua kapal induknya sebelum ini adalah rekaan Rusia. Di Indonesia, puluhan orang cedera dan dimasukkan ke hospital selepas satu letupan semasa solat Jumaat di sebuah masjid di dalam kompleks sekolah. 54 orang yang dimasukkan ke hospital dilaporkan mengalami cedera ringan hingga parah termasuk luka terbakar. Seorang remaja 17 tahun kini dikaitkan dengan letupan tersebut. Dia bagaimanapun sedang menjalani pembedahan di hospital. Skuad anti pengganasan sedang melakukan siasatan mengenai sama ada letupan ini adalah perbuatan pengganasan.